Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan tahniah kepada anda yang telah dipanggil menghadiri temuruga Pegawai Tadbir dan Diplomatik Grade M9 di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam yang dijadualkan berlangsung daripada 24 Jun hingga 11 Julai 2025. Dalam masa 5 minit ini saya akan kongsikan beberapa tips penting untuk membantu anda membuat persediaan terbaik. Pertama, anda mesti faham bahawa PTD adalah jawatan terpenting dalam perkhidmatan awam. PTD berperanan mengubah dasar, merancang pembangunan negara, mengurus sumber manusia serta mewakili negara di peringkat antarabangsa. Anda boleh ditugaskan di pelbagai kementerian dan jabatan strategik seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, Wisma Putra dan sebagainya. Kedua, bersedialah untuk menjawab soalan-soalan lazim yang ditanya semasa temuruga seperti kenalkan diri anda, fokus kepada latar belakang, pengalaman berkaitan serta minat dalam sektor awam. Lainnya, mengapa anda ingin menjadi PTD? Apakah cabaran utama sektor awam hari ini? Apakah isu semasa yang anda ikuti? Contohnya dasar ekonomi madani, belanjawan negara dan dasar luar Malaysia atau hubungan antarabangsa serantau. Ketiga, pastikan anda hadir dengan penampilan profesional, pakaian kemas, formal dan dokumen lengkap. Sediakan salinan dan asal semua dokumen penting termasuk IC, sijil akademik, resume dan surat panggilan temuruga. Keempat, latih kemahiran komunikasi anda. Jawab soalan dengan jelas, tersusun dan tenang. Tunjukkan keyakinan serta kefahaman mendalam dalam bidang tugas PTD. Sebagai penutup, untuk bantu persediaan kali ini, saya ada sediakan satu rujukan temuruga khas PTD. Rujukan ini merangkumi nota penerangan lengkap mengenai jawatan PTD, panduan dan latihan khas untuk sesi temuruga dan ada ekstra nota-nota isu semasa terkini yang relevan untuk calon temuruga kali ini. Kiranya anda ingin dapatkan rujukan ini, anda boleh layari di laman web www.panduankerjayakerajaan.com ataupun klik pada pautan di bawah video ini. Semoga anda berjaya untuk dilantik sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik Grade M9. Teruskan usaha dan jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Terima kasih dan selamat maju jaya.